Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi kita dalam review lightsaber. Okey, di atas meja saya ni ada satu lagi lightsaber daripada ZD Toys. Dan kali ini adalah Anakin Skywalker. Alright, jom kita unboxing. Okey, seperti biasa kita buka daripada atas ya. Okey, alright, kita buka kotak dan keluarkan. Okey, cantik. Okey, untuk design, bagi saya Anakin Skywalker dengan Luke Skywalker adalah yang paling nostalgic lah. Okey, sebab itu yang paling kita obviously nampak lah. Okey, dia punya bentuk tu. Okey. Alright, okay, kita try on. Turn on power core, masukkan balik dan tutup. Okay, so kita try on. Oh, okay, button dia bukan merah Okay, saya ingatkan button dia dekat merah. Okay, button dia bukan merah, button dia dekat belakang ni. Okay, alright, jom kita ignite dia for the first time. Ready, 3, 2, 1. Wow, biru dia pekat weh. Biru dia pekat. Tapi dia punya ignition tu agak slow Dia macam slow je dia naik. Kita tengok turun dia laju ke slow. Okay, turun dia agak laju. Saya rasa kelajuan turun sama macam Luke dengan Mace Windu. Tapi dia naik tu saya rasa dia paling slow lah. Ya, saya rasa lah. Mungkin sama, mungkin berbeza. Tapi yang saya perasan rasa macam ni paling slow lah. Okay. Oh, sedap bila bunyi. Okay, kita tengok. Okay, dengar bunyi. Yes, dengar bunyi. Alright, so dia ada clashing sound. Alright, so agak sedap nak pegang. Okay, agak sedap nak pegang. Cuma bahagian ni memang mengganggu lah. Okay, dan selalu tersalah tekan ni, tertekan lah. So bila kita pegang tu macam asyik tertekan ni. Okay, cantik. Design aesthetically memang sama macam movie replica. Color separation pun okay. So berbaloi lah dengan harga dia. So kita cuba dalam gelap. Alright, testing fire up in the dark. Ready, 3, 2, 1. Tengok dia reflect cahaya kat muka. Biru dia not bad, pekat juga, bukan cahaya. So dari segi kecerahan dia, saya rasa lebih kurang Mace Windu tadi. Okay, bagi saya hijau still lagi terang. Okay. Okay. Turun dia laju, naik dia slow lah. Tapi it can be dramatic lah. Macam Anakin kan, macam pergi ke Youngling, lepas tu okay, nice. Okay, itu saja review untuk kali ini. Ini dia Anakin Skywalker lightsaber from ZD Toys. Seperti biasa, may the force be with you.